siapa ada sakit-sakit ini pergelangan. Waktu follower nak ini toreh-toreh, pusing-pusing ini kaki miajam, rasa dekat pergelangan sini ya, banyak ke tak? Macam rasa tersirio, ada tak? Kalau ada, kita komen ada. Ada masalah dekat pergelangan ini, macam mana urut? Master tunjukkan cara-cara urut seterusnya. Okey, so pertama, kita tekan di bahagian pergelangan. Tengok tekan pergelangan dan kita pusing. Waktu pusing macam, ini kena tekan sikit. Tengok. Sakit. Rasa lengur-lengur. Okey. Ini tekan dan kita pusing. Tekan, pusing. Tekan, pusing. Yes. Ini tekan. Mesti tekan tau. Tekan, waktu you pusing macam, sini sebenarnya ada satu urat. Urat ini dari sini sampai ke atas. Wah. Follower nak cuba. Cuba sendiri. Sudah tekan, pusing. Ini. Pusing sendiri pun boleh. Tengok. You tekan, pusing sendiri. Rasa itu lengur-lengur. Pusing sendiri. Terbalik arah jam atau ikut arah jam. Sudah tekan, ikut arah jam. You akan rasa ini pergelangan dia semakin akan ringannya.